Okey dah. Legging tadi. Hai semua. Hai semua, Assalamualaikum. Ingat ke tu dah balik Kuantan besok? Sebab apa? Sebab terlampau banyak benda yang saya nak kena kemas sebelum saya balik Kuantan. Dan ada beberapa barang yang Ikmal kena bawa balik Kuantan. Jadinya hari ni ada nak unboxing sikit-sikit lagi hadiah daripada peminat-peminat. Ini yang baru sampai. Ini yang betul-betul baru saja sampai. Masak apa hari ni? Ikmal order saja. Apa keberat sangat ni, Kak? Ini Ikmal tak tahu siapa bagi, tapi baru sampai 2 hari lepas ke berapa hari lepas ke tak sure dah. Lama dah ke? Ya Allah, baru je Kak. Baru berapa minit. Ni akak ni yang bagi. Elek. Okey. Assalamualaikum kesayangan Jerung Muding Ikmal Nations. Ingat dalam apa jua keadaan kamu berdua bawalah kami bersama untuk ada dalam keadaan itu. Kami bersedia bergembira bersama, bersedia bersama. Kami sentiasa ada untuk kesayangan kami. Jangan lupa kami ya. Semoga Allah sentiasa bersama Ikmal dan Nazra. Amin. Ika #Jerung Bersatu. Suara saya tak berapa pulih lagi daripada semalam. Sebab live 3 jam. Ya, 3 jam saya live. Cantik kan? Ini tak tahulah daripada siapa. Ni aku tak tahu daripada siapa. Tapi ni agak baru lah. Agak baru sampai 2 hari lepas ke 3 hari lepas. Okay? Tak balik Kuantan ke? Balik lah Kak. Kak Siti Norin, thank you. Syaira, thank you. Balik Kuantan besok. Betul kena terus balik. Settlekan kerja semua kat sana. Bank apa semua ada kena settle apa benda semua kat sana kan. Jadinya kita balik besok. Ikmal nak balik hari ni tapi tak siap kemas lagi. Ada beberapa barang yang macam orang bagi hadiah dekat ibu Ikmal apa benda semua. Ikmal nak kena asing-asingkan dulu. Kak Siti Norin, Dazi, thank you. Masuk-masuk. Ya Kak semua sekarang tak masak ke? Bukan sekarang waktu orang masak ke? Sabarlah baru. Order Grab bersama lagi kita. Saya dah hujung ni kan kadang-kadang. Wah, betul ke untuk saya? Ni betul untuk saya ke? Tengah masak sambil tengok live. Okey. Ni betul ke untuk saya? Kenapa pinggan mangkuk ni macam untuk rumah Along je? Top value home korporodon. Apa ni Kak? Kemain. Amboi, macam hadiah orang kahwin bagi. Siap bagi pinggan mangkuk kaca semua. Kak Zati, thank you. Okay, yang ni Ikmal tak tahu dia bagi apa. Selamat hari lahir Ibu Noi. Semoga panjang umur dan nasib baik aku tak buka kan? Kalau aku buka ni macam mana? Selamat hari lahir Ibu Noi daripada Ika Jerung Negeri 9. Ini je lah kan? Yang ni betul untuk Ikmal kan? Yang ni untuk Ibu Ikmal kan? Okey. Ikmal kena asingkan siap-siap. Oh my god. Banyak ni. Lepas dia bagi ke mana? Air teh bunga dia bagi. Alhamdulillah. Sebab air teh bunga Ikmal dah habis. Terima kasih Kak. Muat ke kereta ketua. Sebab tu Ikmal nak kena buka dulu. Asing-asingkan. Mana yang untuk dibawa balik Kuantan, Ikmal kena bawa balik. Okay? Mana yang tak muat, Ikmal simpan kat sini lah. Baru live ke ketua. Baru sahaja. Baru sangat Ikmal buat live. Ikan sediakan plastik sampah terus. Betul. Plastik sampai kepada sedia kat tepi tu. Yang ni kad dia tadi. Okey. Kan sewa kapal terbang tu abaikan. Bila balik Kuantan besok Ikmal balik Kuantan. Patutnya hari ni Ikmal balik. Tapi Ikmal kena settlekan semua benda kerja yang ada dekat sini dulu. Baru Ikmal boleh balik. Ini hadiah tak tahu daripada siapa. Tapi muka Ikmal dengan muka Mudeng. Okay. Jadi kita buka. Hadiah apa dia bagi. Nak cari kad dulu. Ada kad tak? Okay, bagi kad. Kad dia besar ya. Kad dia besar. Terima kasih Kak bagi gift. Itu kejap aku. Tu ni. Narang. Ke Elena Snul, thank you. Okay. Assalamualaikum.
Kak Is, thank you. Kak Is, thank you sangat. Kak Is, ya Allah. Ikmal tak ada suara nak jerit sangat. Tapi Ikmal baca ni dulu Assalamualaikum buat adik Ikmal yang gorgeous. Wow. Adik Ikmal yang gorgeous. Wow. Okay. Aku ucapkan semoga Ikmal terus melangkah dengan yakin. Setiap usaha ada hasilnya. Semoga segala impian dan cita-cita menjadi kenyataan suatu hari nanti. Percayalah setiap langkah kecil yang Ikmal ambil hari ini sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Percaya diri adalah langkah pertama menuju kejayaan dan kemenangan. Aku doakan semoga Ikmal dan Nazar dipermudahkan segala urusan. Semoga hubungan kamu berdua kekal hingga ke jejak amin. Dan kekal hingga ke syurga. Amin. Iklan dari Kak Suha, Jerong, Nogori 9. Banyak negeri 9. Wow. Okay. Dapat patung jerung. Saya ni dah berapa 40 patung jerung dah dekat rumah ni, Kak. Banyak sangat saya ni dekat rumah ni. Okay. Ini dia. Dah tak ada live Raja Perfume ke? Live Raja Perfume hujung bulan nanti. Oh, mungkin akak ni tak masuk live semalam kot. Okay. Live Raja Perfume hujung bulan nanti. 30 dengan 1 hari bulan 4. Itu live. 31 meet and greet. Okay. So, ni dia. Alright. Ada apa lagi ni? Ada apa lagi? Akak bagi apa lagi? Stoken! Ya Allah, Kak, saya rasa ke token, Kak. Kak, terima kasih, Kak. Ya Allah, aku tak payah dah beli stoken, ya Allah. Kak, terima kasih, Kak, stoken, Kak. Saya suka stoken. Saya sangat suka stoken, Kak. Kejap, Kak. Apa lagi? Takut nak buka. Weh! Terkejut aku. Comel lah, Kak. Terima kasih, Kak. Okey, lagi. Sekejap, makanan Ikmal dah on the way ke? Belum. Okey. Hari ni Ikmal berbuka, makanan Ikmal order kat Grab ni. Aku malas nak cari dah. Sini apa benda ni, Kak? Apa benda ni, Kak? Terima kasih lah, Kak. Macam-macam lah, Kak ni. Bazir je, Kak. Wah! Gambar kita orang. Terima kasih, Kak. Kau main. Ni macam mana gunanya, Kak, ni? Saya otak lembab sikit, Kak. Macam ni, Kak? Macam ni, Macam ni ke, Kak? Betul kan? Alhamdulillah otak saya berfungsi, Kemain. Kejap. Kalau isi kat bilik kan, lepas tu baru bangun tidur. Macam tu. Dia terkejut tengok ada muka tu. Tanjak itu. Okey, ada lagi. Banyak ya, Kak. Apa yang Kak bazir-bazirkan duit ni? Ya Allah, Kak ni. Bazir je. Bagilah lagi. Saja Kak, saja. Okey. Manalah tahu bangun-bangun tidur, lepas tu isi dekat meja kat sebelah, lepas tu tengok macam cerita. Baru tengok, wah, habis teh gitu. Order makanan apa? Ikmal order nasi putih, ayam goreng kunyit, kari ayam. Sebab Ikmal sangat suka kari ayam. Kak Zira, thank you. Ikmal sangat suka kari ayam. Dan Ikmal sangat suka air teh ais. Tapi hari ni Ikmal tukar air. Ikmal beli Horlick ais dengan ice white coffee. Ketua Kuantan di mana? Kita di Permatang Badak. Oh, ya ke? Akak kat Permatang Badak? Ikmal kat Kuantan dekat... Adalah. Kak Ila Hasnul, terima kasih. Lama dah tak minum air Horlick. Betul. Ya Allah, betul sangat-sangat. Ikmal dah lama tak minum Horlick. Okey, dia bagi Ikmal ni lagi baju ke, Kak? Ya Allah, Kak. Cantiknya. Saya suka baju macam ni. Ya Allah, Kak. Kak, terima kasih sangat-sangat. Saya ni tak tahulah. Saya rasa macam saya ni banyak baju. Tapi bila saya dah hantar kat Robi, saya dapat balik baju saya. Baju saya tak cukup. Bukan tak cukup. Ada. Lepas tu hilang. Saya tak tahu mana pergi baju saya, Kak. Ikmal pakai lip serum sendiri ke? Ya. Okey tak, Kak? Ikmal pakai lip serum sendiri. Lepas tu Ikmal baru guna serum yang... Apa Ikmal cakap tu lah, serum lavanya yang Derma X tu. Ikmal pakai Lumi White dengan CeraVe. Bukan perisa petai, Kak. Janganlah macam tu, Kak. Ikmal ni tak ada lah jahat sangat nak bagi akak pakai lip serum perisa petai. Ikmal ni baik. Hadiah dari fans ke? Ya, Ikmal tengah buka hadiah daripada fans. Okay? Ikmal pakai lip serum. Ikmal punya sendiri. Jenama Ikmal sendiri tapi tak keluar lagi. Dah 2 tahun dah tak keluar-keluar lagi.
Ketua terima kasih. Kurta yang ketua pakai hari tu kita orang bagi tapi kad tu tercicir kot. Oh ya ke? Yang tu akak bagi Selamat petang Kemas. Selamat petang Kak Sarima. Jual apa baju ke? Tak. Ini hadiah daripada fans. Okay? Daripada fans. Terima kasih Kak. Ya Allah. Okay, yang macam ni kita boleh buat balik. Okay, yang plushies kita tak boleh buat balik. Bila balik Kuantan, besok pagi Ikmal balik Kuantan. Lepas tu Ikmal terus kena pergi bank. Sebab apa? Ikmal ada appointment dengan Ikmal punya bank apa benda nak? Bank manager. Bank apa tu? Sekejap. Apa benda namanya ni? Your relationship manager. Betul. Relationship manager. Gitu. So esok Ikmal ada appointment dengan akak tu. Lepas tu nanti habis-habis baru pergi jumpa ibu. Selesai dah unboxing Ikmal. Belum Kak. Apa akak ni? Apa akak ni? Fan-fan saya bagi hadiah tak cepat, tak pandai sikit Kak. Akak tengok akak tepi-tepi. Sangat banyak je Kak. Sekejap. Sabar dulu. Alright. Ini lagi. Ada akak-akak yang dah main Roblox ke? Ada akak-akak yang dah main Roblox ke, saya nak tanya? Alhamdulillah akak-akak ni dah mula main Roblox. Maksudnya nanti kita boleh main sama-sama kat dalam tu. Ya Allah, aku berjaya mempengaruhi akak-akak ni main Roblox. Sebelum ni dia marah anak dia main Roblox. Tu orang cakap kita diuji dengan apa yang kita cakap. Kita diuji dengan apa yang kita cakap. Tinggal seorang je lagi yang tak ikut saya main Roblox ni. Ma'am, aku akan pastikan dia akan main Roblox Aku akan pastikan Hazlan akan main Roblox lepas ni. Tak ada. Dia wajib kena main Roblox. Okay, ini daripada Ikmal tak sure daripada siapa. Tapi Ikmal dah boleh tahu. Ikmal rasa ni daripada Kak Pinat Daripada Kak Pinat. Okay, sabar sekejap. Betul rasanya kot, tak tahulah. Ikmal, semoga Allah SWT terus melapangkan jalanmu, mengurniakan kejayaan dalam setiap usaha dan rezeki yang berkat. Amin. Moga setiap langkahmu dipimpin dengan hikmah dan hubungan yang dibina sentiasa dalam jagaan dan redanya. Amin. Daripada Hasniza Aziz. Salam Ketua Ikmal. Hai Ketua saya si Pinat. Kan dah kata, Ikmal dah kata daripada Kak Pinat. Ketua, walaupun satu dunia menghina dan mencemooh kamu, akan insya-Allah akan terus support kamu. Semoga Ikmal terus maju jaya. Semoga Ketua terus maju. Abaikan kata-kata negatif netizen. Kami Jerung dan Badak sentiasa di belakang Ketua dan Mem. Jangan mudah putus asa tahu. Kami Jerung sayang Mem dan Ketua sama banyak. Jangan kuat merajuk, okey? Daripada Kak Si Pinat. Suka buat orang macam ni. Okey. Dia bagi ni lagi. Ya Allah, ni lah yang saya nak. Benda ni lah yang saya nak tu. Kak, akak tak masak lagi, akak masak lah dulu. Akak masak dulu sambil tu dengan Ikmal live. Okay? So ni dia. Ikmal dapat ni. Dapat lagi. Dapat 2. Benda ni lah ceritanya. Okay, cerita macam ni. Hari tu Kak Pindat tu ada bagi waktu meet and greet. Meet and greet siapa? Meet and greet mana tadi Ikmal lupa dah. Lepas tu waktu tu Harzan dia sesama. Lepas tu Ikmal bagilah dia benda ni. Lepas tu dia kata dia nak bagi yang dia punya. Lepas tu dia ambil dua-dua. Lepas tu Ikmal tak dapat pun. Ikmal tak dapat pun hidup. Ni ada anti migraine, ada anti resdung, ada asma batuk-batuk, ada anti stress. Ada anti stress Sabar sekejap nak guna. Kalau saya bertambah stres ya apa ni? Engkau live petang-petang ni nak apa Mal? Payahlah nak masak, nak tengok Ikmal lagi. Tak apa, okey akak masak. Sambil tu akak letak info akak kat tepi. Yang stres ni sesuai, saya try Hangus ikan aku Mal layan live awak. Eman bagi pause lah. Aduh, Eman ni kena pilih dia nak Pinat ke nak YN ni? Dia nak Pinat ke dia nak YN? Sebab kita bila kita sebut nama Pinat tiba-tiba dia masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Ni boleh kan? Bulan puasa kan? Kan? Ni boleh lah. Boleh lah. Saya baca fatwa tu boleh lah.
Oh tak boleh. Boleh. Boleh lah kak. Sebab sedut kat hidung ni. Bukannya saya sedut kat sini. Fatwa, saya ada baca fatwa. Guna inhaler boleh. Ada sikit je. Nak try je. Bukan saya minum malah kak. Okey. Dah tak sedut dah. Nanti waktu berbuka nanti saya minum. Saya minum terus benda tu. Okey. Dia banyak ni. Oh, cekak je Bara. Boleh je jangan sedut sambil makan kuaci, batal le. Macam tu. Betul. Okey. Ya Allah, aku dapat ni ya Allah. Saya tak tahu Kak Pinet ke bagi. Saya sangat suka cekak rambut dia. Kita makan ni. Ada trend lah siut. Dah ada trend. Tadi bagi bunga api. Tadi bagi pawas, dia bagi bunga api. Bunga api. Kereta api. Tu Ikmal boceng apa ni, hadiah daripada fans bagi. Sekejap. Okay. Adik saya umur 6 tahun selalu tengok Ikmal dengan Hazan. Eman Sultan. Itulah. Dia sekarang ni dah jadi Sultan dah. Semenjak ni lah. Okey. Di Cafe Bara. Kejap. Ada Galaxy. Kemain sekarang ada Galaxy. Kemain. Yelah, dia pun dah level-level artis sekarang. Buat live kan nyanyi-nyanyi sekarang. Penonton utama dia si Pinat dengan YN. Tu jadi cinta 3 segi tu. Dia kena pilih yang mana tu. Banyaknya kak. Kak banyak. Kak sumpah lah. Ya pula dah masuk dah. Dia kena pilih antara tu. Itu ni. Ya Allah. Satu Alung punya mal inhaler tu. Ya Pinat, Ikmal dah baca tadi. Tak nak pun bagi Ikmal ni lebih sikit ke apa ke. Mesti nak bagi Alung. Tak payahlah bagi Alung tu. Biar je Alung tu. Dia bukan sedut pun dia tu. Okey. Ni. Dia dah apa kak? Aduh, kak ni. Okey. Ikmal dah banyak dah benda ni kat rumah ni. Bapak banyak aku punya kat rumah. Ya Allah. Bagi gift ada makna Tuan Iman. Dapat ni. Kita pakai ni lah. Satu nak bagi Hazan lah. Nak bagi dia ni. Dia mesti suka yang ganas-ganas sikit. Yang pada antara ni yang paling ganas aku masih yang ni. Aiman nak kek lapis tu ketua. Ya Allah belilah. Tak apa. Kita ada dekat dalam peti dengan ni banyak. Banyak lagi. Tapi tu comel. Ni comel ke? Dia nak yang ganas sikit. Hazan dia suka ganas. Sekejap tak habis buka lagi. Kak Siti Norin pula bagi. Kenapa semua orang hari ni ada bagi paus ni? Apa sebabnya ni? Tak terpilih ke permanent AI team? Dik. Dah bulan buat apa dik? Dik, cuba tengok muka abang ni dik. Memang tak lepas permanent dik. Alamak, bahala ni call pula dah. Aku ni, kejap, tengah buat ni. Kan lagging pula dah. Hadiah menang award tu. Okay, so ni dia. Okay, dapat kristal lagi. Alhamdulillah. Dapat kristal lagi. Ini dia Tiger Eye. Ya, ini dia Tiger Eye. Ini kristal Tiger Eye. Terima kasih. Lately ni ramai juga orang yang bagi gelang kristal ya. Ramai orang bagi gelang kristal kat Ikmal. Ini apa pula ni? Okey. Ini saya tahu apa. Mesti lilin kan? Aku suka lilin. Ini mesti gingham. Betul tak?
Ini mesti Bath and Body Works Gingham. Banyaknya Kak bagi. Apa yang banyak sangat? Kemas suka kristal. Ya, Kemas suka kristal. Kemas banyak kristal. Amethyst, apa benda semua banyak. Okay, ni dia. Macam bukan je. 1000 Wishes. Tapi sedap bau dia. Sedap lah. Ikat sedap. Tapi 1000 Wishes ni bukan yang selalu orang pakai tu ke? Sedap lah bau dia. Ini aku nak tinggal kat rumah ni ke nak bawa kat Kuantan? Sebab kat rumah ni dah banyak candle lah kat belakang tu. Kak rasa nak bawa kat Kuantan kan easy kat sini je. Bawa balik. Cuba Kak bau. Wangi kan? Bawa balik lah. Bawa balik lah ini. Sebab kat rumah saya kat Kuantan tu tak banyak sangat candle lagi. Kat sini dah banyak kat belakang ni candle. Okay. Alright. Ini saya akan balik Kuantan. Terima kasih Kak. Jadi kalau rumah saya bau ni, memang disebabkan akak lah. Kejap Okay. Ada orang bagi duit raya kat saya tadi tak silapnya. Macam kita boleh bau je. Akak. Malas lah cakap dengan akak ni. Mak saya pun dapat. Aina! Terima kasih Aina! Okay, seterusnya. Ini bukan. Ini dah unboxing ni Kak Miko punya hari tu. Yang ni. Okay. Tu Ikmal Nur. Alright. Kita buka yang ni. Tu Ikmal Nur Bakemal. Okay lah tu handsome-nya. Nur, thank you. Kak Elin, thank you Kak Elin. Hari ni kenapa ramai sangat duk bagi-bagi paus ni? Teringat waktu yang kita menang TikTok Award tu. Sabar jap Ikan Mak pergi ambil award tu jap. TikTok Award, TikTok Live Award kita tu. Sabar jap. Semua sabar jap. Sabar jap, hari ni sebab ramai kan. Mungkin semalam ramai terlepas. Okay. Mana makanan berbuka ni? Lapar lah. Okay. Sabar kejap Maya hadiah ni. Kak Fera! Thank you Kak Fera no. Macam Kak banyak kan? Congrats. Okay. So disebabkan semalam Ikmal unboxing mungkin tak ramai orang tahu semalam. Sebab dah tidur kan. Jadinya mungkin hari ni dalam 4,000 orang ni. Ingat tak waktu mula-mula bulan 12 tak silapnya. Jadi Ikmal tak tahu benda apa. Ikmal tak tahu apa benda yang terjadi. Apa benda yang berlaku. Sedang buat apa. Tiba-tiba waktu tu Yaya, Long, lepas tu jerung yang lain ni lah. Jerung waktu tu kan kita baru je buat tim jerung kan. Lepas tu dia kata kena buat live. Sampai dia cakap macam ni, ketua buat je live, tak payah hiraukan kita orang. Aku macam kenapa aku perlu buat live tak hiraukan orang? Aku ni buat live sebab nak bercakap dengan orang. Kenapa aku buat live tak hiraukan orang? Betul tak apa. Ketua buat je live, lepas tu guna je filter apa-apa ataupun tinggalkan je, blankkan je live tu. Aku macam aku tak pernah buat macam itu seumur hidup aku. Ni macam apa yang betul buat ni? Lepas tu rupanya kita kena kejar satu ranking tu untuk melayakkan diri ke TikTok Live Award 2025 yang akan dibuat waktu awal 2026 dekat Phuket tu. Ingat tak? Time tu. Okay. So dekat sini Ikmal nak cakap sekali lagi. Mungkin semalam ada macam terlepas ke tak terlepas ke. Terima kasih kepada jerung-jerung semua. Semua jerung-jerung. Okay. Semua jerung-jerung. Dan terima kasih kepada admin kita waktu tu iaitu Yaya. Terima kasih juga kepada Along. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat. Semua yang terlibat. Moderator, Ikmal Nation, semua yang terlibat tak terkecuali sikit pun. Okay, semua yang terlibat. Okay, dan ini dia. Inilah hasilnya. Award daripada TikTok Live Malaysia. Okay, ni glow. Aku macam Allah. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi waktu tu kalau Yaya tak lead, Ikmal tak tahu benda apa yang akan terjadi. Sebab Ikmal tak tahu benda apa. Ni siapa pula orang putih, mana pula nama Chloe ni. Okay, Ikmal tak tahu waktu tu kalau tak ada orang yang lead, Ikmal tak tahu nak buat apa. Sebab waktu tu Ikmal sangat busy dengan shooting. Dan inilah hasilnya.
Dan untuk jurung-jurung yang menyumbang waktu tu, yang menyumbang waktu tu orang kata untuk bagi gift. Ikmal tak tahu sebenarnya waktu nak naik ranking tu buy gift. Ikmal tak tahu. Rupanya kena buy gift rupanya. Okay, so ini dia hasilnya. TikTok Live Malaysia Star Popularity Award 2025 Top 2. Top 2. Ikmal lama juga tunggu benda ni. Ikmal ingat tak dapat apa-apa. Rupanya dapat benda ni. And terima kasih kepada TikTok Awards Malaysia juga. Okay? Kak Ellie, thank you! Kak Ellie! Terima kasih juga kepada TikTok Awards Malaysia atas penghargaan ni. So, ada nama Ikmal juga kat sini. Cuba nanti Ikmal nak tampal satu benda. Ikmal nak engrave benda lagi kat bawah ni. Cuba teka Ikmal nak engrave apa kat bawah ni. Ikmal akan engrave 2 benda kat bawah ni. Jerung dengan badak. Ya betul. Ikmal akan engrave kat bawah ni. Terima kasih semua. So saya akan isi emoji jerung dan juga badak. Nanti saya nak tanya ada orang tu boleh tak buat. Ya. Badak tu melambangkan Ikmal Nation's New Generation. Macam tu. Okay. Sebenarnya dulu kita orang ambil capybara, tapi disebabkan tak ada emoji capybara dekat dekat emoji tu, jadinya Ikmal tak ambil. Sebab Ikmal suka capybara, tapi disebabkan tak ada emoji tu, kita tak jadikan lambang rasmi. Tambah Harzan lagi. Harzan lagi tak ada kat situ. Harzan lagi ada dekat sini. Kak Sama, thank you. Harzan lagi tak ada dekat situ. Harzan lagi sentiasa di sini, kat mana-mana pun. Dekat sini juga, dekat situ, kat situ, kat situ, kat sini, kat sana, kat sini, kat sini. Mudeng tak nak badak. Nak badak juga. We all love badak, Kak. We all love badak. Ikmal bangga dengan semua. Terima kasih semua. Kita sambung unboxing lagi. Okay? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini untuk Ikmal ke? Ikmal macam rasa macam bukan untuk Ikmal ni. Tapi nama Ikmal no. Kak Zeti, thank you Kak Zeti ya. Ikmal rasa macam bukan untuk Ikmal. Tapi sekejap Ikmal buka Sebab Ikmal rasa macam Kak, terima kasih Kak. Ini bau favourite ibu Ikmal. Minyak wangi Avon. Far Away. Ikmal ingat lagi, mak Ikmal suka pakai minyak wangi Avon waktu Ikmal kecil. Dia kata dia suka sangat bau Avon. Bau Far Away. Tapi ni Red Diffuser. Betul, ni Red Diffuser. Bagi ibu Ikmal lah ni. Kak, Ikmal minta izin boleh bagi ibu Ikmal? Sebab ibu Ikmal kan dulu cikgu Kafa. Boleh tak Ikmal bagi? Nak suruh dia isi kat bilik ke, kat ruang tamu ke? Gosok-gosok kat katalog. Ikmal nak bagi. Boleh Untuk siapa yang bagi ni kejap Ikmal nak cari kad dulu. Tahu tak plot twist dia apa? Hazan punya. Merajuk lah. Kak NJH, terima kasih Kak NJH. Kenapa Kak tampal ni? Kak Datin Dia, thank you. Kak Datin Dia, thank you. Ni kan? Kan? Dekat beg tadi kan? Nurizati, thank you. Kan Nurizati, thank you. Semoga dia mewahkan rezeki. Kan? Bukan Ikmal sini tadi Ikmal cabut daripada tu mula-mula. Dekat beg tu. Sebab tadi kan, yang ni, dia dekat sini. Bukan? Kat mana? Bukan
Nanti kita tengok siapa screen record. Nanti tolong tunjukkan. Tak apalah. Merajuk lah dengan akak ni. Akak ni saja. Kita buka yang ni. Kepada Ikmal Kiss JKLS. Okey. Dapat buku nota. Okey, buku nota. Sekejap, isi kat mana ni? Buku nota. Ikmal Ketua Jerung. Okey. Mari kita buka. Mari kepada K. Let's go. Panjangnya kak. Dia punya surat. Bapak panjangnya. Kak Nurulat. Kak Siti Norin, thank you. Surya, thank you. Panjang sangat ni kak. Ikmal, terima kasih jadi seorang yang green forest untuk Nazrah. Akak ni yang mana? Oh, akak ni. Akak pakai tudung pink ni. Hai Ketua, akak Katniss dari Jerung JKLS. Mungkin Ketua tak kenal akak yang mana satu, so akak tunjuk gambar-gambar akak pernah jumpa Ketua kat atas sebagai salam perkenalan. Dulu akak kena Ikmal melalui lagu Cucuk-Cucukmu dari anak-anak akak. Oh, cucuk-cucuk ada habis tu ya? Okey, faham? Bingitlah telinga masa tu. Kak Fira, thank you Dulu akak kena dan lepas tu konten-konten semua lagunya Ikmal kol-kolah kan. Oh my god. Akak tegah ya anak-anak akak dari dengar lagu-lagu kol-kolah tu dah. Tak sangka selepas tu jatuh cinta sendirinya lepas tengok Ikmal confess suka pada Nazrah. Masa tu baru akak gali balik sejarah Kemal dan konten-konten Kemal di AI. Jerung seperti akak, AI tak pernah ada dalam kamus hidup. Yang ada hanyalah K-drama, drama Tamil dan konten-konten lawak pengisi hari. Selepas mengenali Ikmal dan Nazrah, semua tu dah kusidai bersawang-sawang tak jenguk. Akak start rapat follow korang lepas live confession dan waktu Kemal pergi umrah, akak nak tahu sangat apa doa Kemal kat sana. Sebab perjalanan Kemal dengan Nazrah jadi sangat-sangat cantik selepas itu. Akak sentiasa doakan pada masa yang terbaik ditentukan olehnya. Disatukan bersama Nazrah dan menjadi pasangan terbaik to each other sehingga ke syurga nanti. Amin. Selamat menjalani hari-hari mendatang dengan tabah dan bahagia dengan kehadiran insan-insan kesayangan di sisi. Jaga diri, jaga batas. Terima kasih selalu hiburkan kami, selalu layan kami dengan ikhlas dan percayalah kami juga menyayangi kalian dengan seikhlas hati walau kadang kehadiran kami tidak disedari seperti Jujur Omega yang lain. Kami setia di belakang kalian seperti hadirnya bayang-bayang sentiasa menemani. All the best untuk setiap jalan yang Ikmal pilih. Akan sentiasa doakan Ikmal berjaya dan lebih berjaya. Semoga ada rezeki lagi berjumpa dan dijemput ke majlis walimah kamu. Amin. Ikhlas, Katniss JKLS. Terima kasih kak. Ya Allah kak. Apalah yang akak bagi ni saya nak tengok je kak ya. Kerepek pisang. Oh, Ketua, hadiah tu tadi memang untuk Ketua. Kak tu tulis Harzan Habibi Ikmal no. Okey Arya, terima kasih. Dan ni adalah favourite mak saya. Mak saya suka kerepek pisang. Okey, kejap lagi kita unboxing balik yang tu Dan Katniss bagi saya apa ni? Apa ni Katniss? Katniss bagi apa ni Ustaz? Wow! Malzan the Emperor Jerung the Warrior. Wow! Sekejap. Dah warna favourite aku. Sekejap. Wow. Ada nama Ikmal. Ikmal Malzan. Cantiklah baju dia kak. Sekejap, nak pakai ya. Kejap Ikmal try pakai. Terima kasih kak ya bagi kepek pisang ya. Sebab mak saya sangat suka kepek pisang. Adik saya suka, abang saya pun suka, semua orang suka kepek pisang tu kat rumah.
Cantiknya baju. Sekejap. Okay. Lanjut. Dia macam ni, Kak. Piwit. Okay. So, kita akan pergi ke hadiah yang tadi, yang konon-kononnya untuk Harzan, tapi sebenarnya untuk Ikmal juga. So, ni Ikmal bolehlah bagi kat Ibu Ikmal. Tu Nazrah aka Harzan. Surat ni untuk Harzan ke? Surat tu untuk Harzan Dapat pouch. Terima kasih. Ada mudeng dengan jerung. Terima kasih, Kak. Semoga demi makan rezeki. Comel lah. Botol apa ni? Kenangan Haramain. Botol air Mekah, Kak, ya? Wow. Mekah Al-Mukarramah. Cantik lah, Kak. Terima kasih, Kak. Ini kalau aku bawa ni, baca kad tu dulu. Kak Zulhanisa, thank you. Tapi tu nama untuk Harzan ni, kau tak nak baca. Boleh ke? Kad orang. Sekejap. Itu kad orang. Okey. Yang ni. Kemain. Okey. Ni apa ni? Kak, betul ni untuk saya ya? Saya buka ni. Kak jangan plot twist tiba-tiba. Bath and Garden. Aku dapat apa ni? Body scrub. Dapat body scrub. Dapat bath gel coconut hibiscus. Lepas tu dapat hair and body mist vanilla orchid. Nak bau lah, Kak, kejap. Famous kan benda ni juga kan? Sedap. Sedap lah bau dia. Sedap bau dia lah. Bau vanilla tapi tak ada pun bau orchid tu. Bath and Garden body mist. Wangi. Nanti kau nak dia punya. Terima kasih, Kak, bagi ni. Semoga dia memangkan rezeki. Nanti kau guna je. Boleh buat balik konten. Beli kat mana? Tak. Ikmal tak tahu dia beli kat mana ni, fans yang bagi. Okay. Mana dah? Ni. Okay. Teristimewa. Bau apa ni? Teristimewa untuk Ikmal Noor. Okay, kita buka. Sabar. Assalamualaikum Ketua. Semoga Ketua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan dunia maupun akhirat, sentiasa sihat dalam mencari rezeki. Pantun dari kami. Cantik-cantik Sumandak Sabah pergi ke kedai membeli bonjot. Hadiah ini ikhlas dari Jerung Sabah untuk Ketua yang kuat kentut. Terima kasih. Ketua, surat tu boleh baca. Ni. Sekejap lagi kita baca. Sabar, kita tengok Jerung Sabah bagi kita apa. Crunchy belinjo gula merah. Sedapnya benda ni. Sedapnya. Aduh, aku dah lapar ni. Ikat ni ikan masin ke? Ini apa, Kak? Ikan kering kan?
Ni kena goreng dulu ke kak? Keripik ikan masin. Goreng kan? Okey, saya bagi mak saya. Saya suruh mak saya goreng. Ini kuih tradisi Bangkok. Hajah Nurhas. Sedapnya biskut kelapa. Kuih bangkek. Ni namanya. Sedapnya, ya Allah. Kalau dah buka puasa mesti kita boleh makan kan. Sedapnya. Okey, seterusnya. Dalam ni. Ini dia. Saya tak tahu dia bagi saya apa, tapi nampak macam meriah sangat ni. Saya nampak dia macam sangat meriah ya. Saya rasa dia macam anak patung plush. Tapi kita tengok dulu. Ya Allah, dah 6.39. Mana makanan ni Ikmal kak? Tak sampai-sampai lagi ni kak makanan saya ni. Saya lapar ni. Nanti dah berbuka nanti kan tiba-tiba makanan tak sampai lagi. Sekejap. Kenapa ramai bagi hadiah? Ini untuk Abang Kek. Ada nama Ikmal. Baby Syah Ikmal. Terima kasih kak. Ya Allah, you takut kena scam. Tiba rider cancel. Ada surat. Ketua Badak. Dua spray ni untuk spray dekat mana ketua suka. Tambah-tambah kalau lepas kentut merata nanti. Ha. Bantal jerung tu memang khas untuk ketua dan mem. Jangan gaduh dapat seorang satu bantal tu. Harap-harap ketua suka dengan pemberian iklan dari Kak Jerung Purba Kak King. Nama dia Kak Qing. Ni apa tak? Tu Ikmal ketua Jerung Badak Comel. Baju ni akak bagi 2 helai sebab merakapak. Akak tulis apa ni kak? Sebab memuk tu sampai saiz kecil benar. Tu beli lagi selai. Harap-harap yang lagi selai tu muat lah. Kalau ada 2 tak muat bagi je kat pada siapa nanti ya. Sorry lah saiz tu tuai lang ni susah nak sama dengan saiz orang Malaysia. Thailand. Tualang pula dah. Tapi kan badak mudeng ni memang comel macam ketua. Ikhlas Kak King. King. T-shirt mudeng. Ya Allah. First time orang bagi aku t-shirt badak. Ini apa pula kak? 4 beranak home perfume. Fabric spray. Nak bau sikit kak? Kemar bau Kak Siti Noren, thank you. Jap. Kila, thank you Kila. Macam mana buka ni kak? Terima kasih. Kak, kejap lagi saya buka balik kak ya. Kejap tau. Macam payah sangat nak buka. Okay. Seterusnya. Saya nak buka yang mana? Hadiah Ilham jangan lupa bagi tau. Ya. The best birthday yang I pernah dapat. Thank you tau Ikmal. Sama-sama. Umur dia 20 berapa tahun 21 ke 22?
Maksudnya Ikmal tak tahu dia tengok video Ikmal daripada mana. Kalau dia tengok video Ikmal daripada 5-6 tahun lepas, mungkin waktu tu dia sekolah menengah lagi lah. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, mewah rezeki. Okay. Dia akan tak pernah ada TikTok tau. Akak buat akaun TikTok sebab Malzan je tau. Apa ni? I selalu tengok video Ikmal dari sekolah menengah. Kak Salwa Azhar, terima kasih. Terima kasih Kak. Kak Afiani, thank you. Hadiah hati untuk ibu. Okey, nanti Ikmal bawa. Ikmal dah asingkan dah yang tu. Betul ke ni surat untuk Ikmal? Betul. Nama Ikmal. Nama untuk Ikmal. Salam Ikmal. Akak sentiasa berada di belakang sebagai penyokong yang setia dalam apa jua keadaan. Selagi doa masih mengiringi langkah, selagi itu sokongan ini tak akan pernah pudar. Ikmal seorang yang baik hati dan tulus. Ya Allah. Dan keindahan peribadi itu terselah dalam setiap tingkah dan tutur. Akak sentiasa mendoakan agar Ikmal terus melangkah jauh mengejar impian, walau jalan yang ditempuh tidak mudah. Andai ada kata-kata negatif dan kecaman, anggaplah ia sebagai ujian kecil yang mematangkan jiwa. Ikmal lebih kuat daripada yang disangka dan akak percaya itu. Terima kasih atas segala usaha, penat lelah dan keikhlasan sepanjang life. Serta kamu sentiasa menghiburkan kami dengan alunan suara nyanyian yang merdu dan menceriakan hari-hari kami. Kehadiran Ikmal menjadi pengubat lelah dan sumber semangat buat kami semua. Segala yang Ikmal dan Harzan usahakan, akak sokong sepenuh hati. Terima kasih kerana sentiasa memberi yang terbaik dan menjadi cahaya yang menerangi hari-hari akak. Take care and all the best. Arya Badra Siti Aisyah. Wah. Terima kasih Kak. Semoga doa ni Kak Arya Badra, terima kasih Kak. Semoga apa yang akak bagi ni, apa kata-kata yang akak bagi dekat Ikmal ni berbalik pada akak juga, insya-Allah. Okey. Makasih buka adik akak bantal jerung ada nama. Ya ni. Ada ni. Baby Shark ni. Ada. Bang Ed lah Hazan. Apa ni? Macam mana nak gain view YT Ikmal? Ada tips. Untuk Ikmal, YT sangat susah. Daripada dulu sampai sekarang, untuk Ikmal sangat susah YT untuk kita maintainkan views dan kita dapatkan views kecuali kita memang ada peminat tetap. Maksudnya penonton tetap. Kak Ima, thank you. Kak Fida, thank you. Black, thank you Black. Okay, kecuali kita ada penonton tetap. Algoritma YouTube, algoritma YT sangat lain daripada algoritma TikTok dengan Instagram. Sangat lain. Maksudnya cara kita nak famous dekat YT sangat lain dengan cara kita nak famous kat TT. Okay, tapi dekat TikTok, kalau kita orang kata famous kat sini, kita boleh bawa peminat-peminat kita ke YT. Tak ada masalah. Cuma kalau kita bermula daripada YT, sangat susah untuk kita naik daripada zero daripada YT ni, payah. Di biasanya memang orang yang dah famous dekat mana-mana platform, contoh macam Azfar Harry ke, Imran Bad ke, mula-mula pun diorang famous dekat TikTok, diorang bawa ke YT. Macam tu. Kebanyakannya macam itulah. And then bila dekat sana dah ada penonton tetap, akan ada ramai lagi orang daripada luar yang tak kenal kita daripada YT akan pergi ke YT juga. Begitu. Tapi apa-apa pun, kalau macam kita dah buat YT, cuba guna tips thumbnail kena best. Thumbnail kena menarik. Okay, thumbnail tak boleh berserabut, berselirat macam banyak sangat tau. Thumbnail memang kita kena pilih tajuk yang menarik. Tajuk menarik, muka menarik, font yang menarik, colour yang menarik. Macam tu. Ikmal biasa macam tu je lah. Sebab Ikmal punya YT lebih kepada sebelum-sebelum ni kids punya audience lah. Audience Ikmal kids. Jadinya macam Ikmal main game. Lepas tu buat cerita hantu pun tak berapa seram. Macam tu. Kalau pergi berjalan malam pun benda-benda biasa je yang kebanyakannya Ikmal buat vlog. Macam tu. Ikmal, ya. Kak Fira, thank you. Adik Irfan, thank you. Hari ni berbuka apa? Hari ni Ikmal berbuka nasi putih, ayam goreng kunyit. Tak, masalahnya. Oh no, your order been delayed. Alah. Alah. Okay. Mungkin ramai orang order kot hari ni. Hari ni pula hari petang-petang ni kan. Kak Nasha, thank you. Makan kuih bangkit dulu. Makanan dah sampai ke tu dek belum? Belum sampai lagi. Lewat kot ketua order. Ikmal order tadi daripada pukul berapa Ikmal order. Awal dah tadi kat Ikmal order. Sekejap. Awal kot. Awal lah kan?
Kejap. Kak Nurul, thank you. Si Peanut pun bagi juga. Kejap. Tadi Ikmal order pukul berapa? Pukul 4 dah saya tadi. Ikmal order pukul 4. Pukul 4 PM. Okay. 4 PM. Ya, 4 PM. Ikmal tadi ada orang tanya pakai apa. Hari tu Ikmal dah pakai serum ni daripada 2 bulan ke sebulan yang lepas. Serum Derma X tu. Ikmal pakai yang Lumi White dengan CeraOat. CeraOat ke Lumi White. Ikmal pakai tu. Lepas tu Ikmal pakai sunscreen dia yang tinted sunscreen. Dia ada 3 sunscreen. Ada 1 tinted sunscreen, 1 mineral sunscreen, 1 airy fluid sunscreen. Dia ada chemical sunscreen dengan physical sunscreen. Dengan tinted sunscreen. Yang ni Ikmal pakai tinted sunscreen. Diorang tak cancelkan lagi tadi. Lapar lah pula. Ada beg kuning ke ketua? Tak ada lagi. Tapi Ikmal akan live dengan Harsan rasanya untuk brand Lavanya tu. Macam tu 29 hari bulan. Hydrogel Derma X. Best tak kak? Dah hydrogel? Hydrogel serum akak beli Baik, Kemal belum buka puasa. Belum. Sini azan dalam 7.26, 7.28 ke 7.29. Kemal kadang-kadang, sebab kita kan lately ni Kemal banyak berbuka dekat luar kan. Jadinya bila Kemal tengok orang makan, baru Kemal makan. Kita ada beli yang 3 set tu best pakai. Best tak pakai? Ni Kemal pakai yang CeraOat dengan Lumi White. Dia macam mencerahkan kulit juga. Lavanya jual apa? Dia macam-macam jual. Dia ada jual yang face mist tu. Dalam face mist tu ada PDRN. Thank you. Kak Syikin seorang lagi. Kak Syikin yang tu terserahlah. Kak Eliasna, thank you so much. Alhamdulillah. Ikmal, akak kuaya nak berbuka dah. Okey kak, Ikmal pun dah nak off live dah ni. Okey. Umur Ikmal berapa? Cuba teka umur Ikmal berapa. Face mist. Dia ada jual face mist juga. Face mist siang dengan face mist malam. Tapi dekat dalam dia tu ada serum PDRN juga. PDRN tu bagus kalau anti-aging lah. Untuk orang yang macam takut kulit berkedut ke macam tu kan. Dia bagus lah PDRN tu. Betul, umur Ikmal 50 tahun. Ya. Dia punya sunscreen pun best juga. Sunscreen yang macam dia picit, lepas tu ada buih. PDRN masuk apa? PDRN masuk apa? Dah lah Waida. Ikmal nak off dulu lah. Makin stres pula aku layan Wahida ni. Okay, kenapa Ikmal makin gemoy? Sebab Ikmal bahagia. So, Kak Izian, terima kasih Kak Izian. Okay, Ikmal off live dulu. Okay, selamat berbuka puasa. Minta maaf terkasar bahasa. Terima kasih yang dah bagi gift yang tap-tap like semua. Terima kasih. Semoga dia membawakan rezeki selama.